Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Korang, puasa dah nak dekat ni. Korang semua dah sedia belum untuk berpuasa? Korang semua tahu tak di sebalik perkataan Ramadan yang di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh hamba-hambanya dan seluruh umat muslim untuk berpuasa. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian semua untuk berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian semua bertakwa. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dibina agama Islam itu atas 5 perkara. Perkara yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan salat, iaitu salat 5 waktu. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, yang mana tajuk ini yang akan kita bawakan di hari-hari yang akan datang. Wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan haji, melakukan ibadah haji bagi sesiapa yang mampu. Maka di dalam hadis ini kita dapat memahami bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyamakan dan mengumpamakan satu binaan yang kukuh dengan agama Islam, yang di mana satu binaan tidak akan menjadi kukuh kecuali dengan tiang-tiangnya. Begitu juga agama Islam. Agama Islam tidak akan menjadi kukuh kecuali dengan melaksanakan 5 perkara tersebut. Ini juga berbalik kepada peranan seorang Muslim. Jika seorang Muslim itu ingin imannya ataupun Islamnya sempurna, maka hendaklah dia melaksanakan 5 perkara tersebut, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua menunaikan salat 5 waktu, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan haji. Hadis ini mengajarkan kita bahawasanya Islam bukanlah sekadar satu kepercayaan, akan tetapi agama Islam adalah agama yang memerlukan amalan-amalan yang konsisten untuk mengekalkan kekuatan binaannya.